Kementerian Luar Negeri sedang memantau secara berterusan perkembangan persekitaran keselamatan yang tidak menentu di Timur Tengah susulan ketegangan serantau yang memberi kesan terhadap pergerakan dan keselamatan orang awam. Kementerian itu menegaskan bahawa tindak balas konsular yang diselaraskan sedang dilaksanakan dengan keutamaan mutlak kekal terhadap keselamatan dan kebajikan warga negara Malaysia di negara-negara yang terjejas. Wisma Putra turut menjelaskan perwakilan-perwakilan diplomatik Malaysia telah mengulurkan bantuan kepada rakyat Malaysia yang terjejas di beberapa negara akibat pembatalan penerbangan dengan semua individu yang dihubungi dilaporkan selamat. Pada masa ini, perwakilan Malaysia sedang mengulurkan bantuan atau berhubung rapat dengan rakyat Malaysia yang terkandas di Arab Saudi, United Kingdom, Syria, Jordan, Qatar serta Emirat Arab Bersatu UAE. Kementerian turut menasihatkan semua pengembara Malaysia supaya berhubung terus dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan jadual terkini dan sebarang pelarasan laluan susulan gangguan penerbangan dan penutupan ruang udara secara tiba-tiba. Bilik Operasi Kementerian Luar Negeri di Putrajaya sedang giat menyelaraskan usaha-usaha konsular. Kementerian menggesa semua rakyat Malaysia agar kekal tenang, mengelakkan penyebaran kabar angin yang tidak ditentusahkan dan hanya bergantung kepada sumber berita serta saluran rasmi bagi mendapatkan maklumat tepat. Bagi bantuan kecemasan, rakyat Malaysia di kawasan terjejas boleh menghubungi bilik operasi di talian 03-8887-4570 atau email dutyofficer@kln.gov.my.